rasa macam tak mampu sangat untuk jenama macam NK atau AOW, tak apa guys. Hari ini Wan Cina nak tunjuk satu jenama dan juga satu model rim yang sangat istimewa untuk korang yang sangat mampu milik guys. Kita tengok. Okay guys, inilah jenamanya Veloswheel. Wan Cina dah pernah review dekat TikTok. Okay, memang Veloswheel ini buatan Thailand. Dia ialah khas alloy. Dia tak macam AOW atau NK Performance. Dia bukan flow foaming, dia khas alloy saja, tapi dia low pressure khas alloy, iaitu khas alloy yang lebih bagus daripada khas alloy yang biasa. So hari ni Wan Cina nak tunjuk satu rim yang baru sampai kedai Wan Cina. Okey, ini adalah rim yang AOW dah ada, tapi ini dia lagi baik daripada AOW sebab AOW biasa keluar 8 batang saja. Ini yang 10 batang. Ini adalah CE28 warna merah yang sangat rare guys. Okey, itu sebab apa Wan Cina kata rim ini sangat istimewa. Sebab kita boleh nampak candy rate dia sangat-sangat cantik. Okey, ini adalah rim 10 batang untuk CE28. Dia bukan 8 batang. Okey, kita boleh nampak dia silver polish sebelah sini dan juga cap type B dan juga warna merah. Warna merah dia lain sikit daripada yang AOW. Dia macam gelap sikit, dia tak cerah sangat. So kepada korang yang suka yang macam gelap sikit kan, ini sangat cantik untuk kita korang. Okey, spek dia adalah sama 16x7 offset 38. Okey, untuk korang yang cari spek yang macam ni, korang bolehlah ambil rim begini. Okey, so rim dia khas alloy tapi dia tak berat sangat. So kita timbang dulu, tengok berat dia berapa guys. Tak kena cerah matahari tu, nampak lagi gelap, dia lagi garang guys. Okey, kita timbang dulu, tengok berat rim dia berapa guys. Okey, kita boleh nampak rim dia bukan flow foaming tapi dia 6.95 kilo saja. Kalau nak banding dengan Forge Jepun, dia baru beza 0.65 kilo saja guys. Okey, ini adalah rim yang sangat ringan lah. Wan Cina rasa lah untuk khas alloy. Okey, khas alloy yang biasa semua tu mungkin yang ada 7 kilo, mungkin ada yang 8 kilo. Itu yang berat sangat lah, itu dah lama. Tapi ini yang teknologi baru, low pressure khas alloy. Rim ini adalah sangat cantik dan juga sangat bagus untuk kita korang. Jangan semata-mata ni nak cari flow foaming saja. Ada rim yang mampu milik dengan market, korang boleh pilih. Kenapa nak beli Yamaha mahal? Betul tak? Kita beli rim ikut kemampuan kita. Okey, itu saja untuk video kali ini. Kalau korang suka video kali ini, tolong like, share dan komen kat bawah. Apa yang korang nak tengok setiap macam biasa. Cari rim, cari Wan Cina. Thank you guys.